Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Muhammad Adham bin Adnan daripada Ma'had Al-Imam Al-Syafi'i PKJ Pendang. Dalam video pada kali ini, Cikgu akan membincangkan standard pembelajaran 1.1.7 iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Objektif pembelajaran pada akhir PDP ini, murid akan dapat melakar graf berdasarkan fungsi kuadratik yang diberi. Bagaimanakah anda melakar graf fungsi kuadratik? Ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf fungsi kuadratik adalah seperti berikut. Yang pertama, bentuk graf yang betul. Yang kedua, pintasan Y. Dan yang ketiga, pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Mari kita imbas semula, iaitu Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3, yang mana nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4 dan C sama dengan 3. Pemalar C bagi suatu fungsi kuadratik merupakan pintasan Y graf fungsi kuadratik tersebut. Kes yang pertama, graf fungsi kuadratik bersilang pada paksi X. Mari kita lihat contoh soalan nombor 8. Lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. A, diberi Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Penyelesaian, nilai A sama dengan 1 lebih besar daripada 0. Bentuk graf seperti huruf U. Nilai C sama dengan 3, iaitu pintasan Y sama dengan 3. Dan apabila Fx sama dengan 0, X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan 0. Dan difaktorkan akan menjadi kurungan X tolak 3 kurungan X tolak 1 sama dengan 0. Dan nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Kemudian kita bina paksi X dan paksi Y. Tandakan titik pintasan Y sama dengan 3. Titik X sama dengan 1 dan 3. Dan kita sambungkan ketiga-tiga titik tersebut untuk mendapat bentuk graf yang dikehendaki. Seterusnya, soalan yang kedua. Diberi fungsi Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Penyelesaian, nilai A sama dengan 1 lebih besar daripada 0. Bentuk graf seperti huruf U. Nilai C sama dengan 9, iaitu pintasan Y sama dengan 9. Dan apabila Fx sama dengan 0, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi kurungan X tolak 3 kurungan X tolak 3 sama dengan 0. Dan akan dapat nilai X sama dengan 3. Seterusnya, kita bina paksi X dan paksi Y. Tandakan titik pintasan Y, iaitu 9, dan titik X sama dengan 3. Dan sambungkan kedua titik tersebut, maka dapatlah graf bentuk seperti yang dikehendaki. Seterusnya, soalan yang ketiga. Diberi Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 15. Penyelesaian, nilai A sama dengan negatif 1, iaitu lebih kecil daripada 0. Bentuk graf seperti huruf N. Nilai pintasan C, nilai C sama dengan 15, maka pintasan Y sama dengan 15. Seterusnya, apabila Fx sama dengan 0, negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15 sama dengan 0. Permudahkan menjadi X kuasa 2 tolak 2X tolak 15 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi kurungan X tolak 5 kurungan X tambah 3
sama dengan 0 dan nilai X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Seterusnya, bina paksi X dan paksi Y. Tandakan nilai pintasan Y sama dengan 15, titik X negatif 3 dan 5. Sambungkan ketiga-tiga titik tersebut, maka terhasillah graf fungsi seperti yang kita kehendaki. Seterusnya, soalan yang keempat. Diberi fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 18. Penyelesaian. Nilai A sama dengan negatif 2, iaitu lebih kecil daripada 0, maka graf akan menjadi bentuk seperti huruf N. Nilai B sama dengan 0, bermaksud paksi simetri ialah pada paksi Y. Nilai C sama dengan 18, bermaksud pintasan Y sama dengan 18. Seterusnya, apabila fx sama dengan 0, negatif 2x kuasa 2 tambah 18 sama dengan 0, permudahkan menjadi x kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0, dan kita akan faktorkan menjadi x kurungan x tambah 3 kurungan x tolak 3 sama dengan 0, dan nilai x adalah sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 3. Seterusnya, bina paksi X dan paksi Y. Kemudian, tandakan titik paksi Y sama dengan 18. Nilai X negatif 3 dan 3. Dan kita sambungkan ketiga-tiga titik tersebut. Kita akan dapat graf seperti yang kita kehendaki. Seterusnya, kes yang kedua, iaitu graf fungsi kuadratik tidak bersilang pada paksi X. Mari lihat contoh 9. Lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. A diberi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Penyelesaian. Nilai A sama dengan 1, lebih besar daripada 0. Graf akan menjadi bentuk huruf U. Nilai B sama dengan 0, iaitu paksi simetri ialah pada paksi Y. Nilai C sama dengan 1, iaitu pintasan Y ialah 1. Maka titik minimum ialah 0, 1. Dan andaikan apabila X sama dengan 2, gantikan nilai X dalam persamaan, iaitu fx sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1 dan sama dengan 5. Seterusnya, bina paksi X dan paksi Y. Tandakan titik pintasan Y sama dengan 1 dan titik 2, 5. Dan sambungkan titik tersebut, maka kita akan mendapat graf fungsi seperti yang kita kehendaki. Seterusnya, yang terakhir, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 3. Penyelesaian. Nilai A sama dengan negatif 1, lebih kecil daripada 0, maka graf yang terhasil adalah graf bentuk seperti huruf N. Nilai B sama dengan 0, bermaksud paksi simetri ialah pada paksi Y. Nilai C sama dengan negatif 3, pintasan Y ialah negatif 3. Maka titik maksimum ialah 0, negatif 3. Andaikan apabila X sama dengan 1, gantikan nilai X sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 3 sama dengan negatif 4. Bina paksi X dan paksi Y. Seterusnya, tandakan nilai pintasan Y negatif 3 dan tandakan titik 1 negatif 4 dan sambungkan titik tersebut, maka kita akan mendapat graf fungsi seperti yang kita kehendaki. Setakat itu dahulu video cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih.